Tuan-tuan, dalam syarat taubat yang paling susah kali menyesal ya. Syarat pertama, berhenti buat maksiat. Tak buat dah tuan-tuan. Tuan-tuan, kita semua ni yang duduk depan saya ni, kadang-kadang dosa kita buat tuan-tuan sekalian, subhanallah, Allah tak tunjuk ya, tapi kita tahu apa kita buat kan. Ada. Tapi tak buat dah. Pasal apa tak buat dah? Dah nak berubah jadi baik Ustaz. Cukuplah yang lepas-lepas lah. Saya nak berubah jadi baik Ustaz. Saya nak jadi baik Ustaz. Saya tak buat dah. Berhenti dah sampai lah. Yang kedua, azam tak mau buat lagi. Ada dah azam tu ada dah. Azam tu ada lah. InsyaAllah Ustaz saya tak buat lagi Ustaz. Benda-benda. Tak pergi lah tempat tu pun saya tak pergi Ustaz. Kalau pergi tempat tu saya teringat nak buat pula. Dengan geng-geng orang-orang yang kawan-kawan macam ni pun saya tak kawan Ustaz. Pasal apa? Saya kawan ni pun saya buat juga Ustaz. Saya tahu tahap saya dekat mana. Tu maksud nampak azam kesungguhan tak mau buat lagi dah. Ada. Yang ketiga ni payah tuan-tuan. Tahu apa dia? Menyesal. Menyesal ni susah. Sebab kadang-kadang duduk seorang-seorang teringat balik benda kita buat dulu tuan-tuan sekalian, subhanallah, dia seronok. Tak ni, dia boleh senyum seorang-seorang. Tapi kita nak taubat tuan-tuan, sebab nak dapat penyesalan tu sangat susah. Tahu pasal apa susah? Pasal sedap. Maksiat ni sedap tuan, dia sesuai dengan nafsu. Faham ni? Sebab tu jangan mula ulama kata. Maksiat jangan mula. Dan mula susah nak tinggal. Tahu pasal apa susah ni? Sebab tu meninggalkan maksiat yang belum pernah kita buat itu lebih mudah daripada meninggalkan maksiat yang pernah kita buat. Orang yang tak pernah buat, so jangan buat tak apa kan. Kita tak bisa minum arak, kita tak tahu arak tu rasa macam mana. Lepas tu tinggal senang je kan. Jadi dalam kita nak bertaubat tu, kita tahu susahnya nak dapat kesempurnaan taubat tu. Padahal kita nak taubat, tak mau dah Ustaz. Tapi hati ni masih duk berasa lagi sedap, berasa seronok. Sampai ulama kata apa? Siapa yang mulut melafazkan istighfar tapi hati masih merasakan kelazatan maksiat yang pernah dia buat, ketahuilah dosa dia masih belum diampun. Kita takut, oh situ Allah tak ampun dosa. Tapi takut lagi Allah tak ampun dosa, takut. Ya Allah, macam mana aku nak buat ni? Macam mana aku nak buat ni? Takut lagi Allah tak ampun dosa, takut. Lepas tu kita doa apa ni? Allahumma taqabbal taubati. Ya Allah, terimalah taubat aku ni. Sangka baik dengan Allah. Bila kita minta ampun, sangka baik dengan Allah. Allah terima taubat sebab Allah janji Allah akan terima taubat kita. Sangka baik dengan Allah. Jangan duduk, ya Allah, Allah tak terima lah taubat aku ni, Allah tak terima taubat macam mana Allah, duduk menangis malah, ya Allah, Allah tak terima taubat aku, ya Allah, Zon, aku atas sangka hamba-Ku kepada dia, Allah kata. Aku ni atas sangka. Kalau sangka baik ke Allah, Allah baiklah kat dia. Habis apa tanda dia Ustaz? Tanda dia kita hilang keinginan nak buat maksiat. Itu tanda Allah terima taubat kita. Specifically, kita buat satu benda. Kemudian kita bertaubat dengan dosa tu. Antara tanda mula dia apa? Kita dah tak teringin nak buat balik dosa tu. Tak teringin dah. Dia hilang keinginan. Itu tanda pertama bahawa dosa kita diampunkan. Yang kedua, dia bertambah seronok nak buat ibadat.